Bila owner homestay dapat mesej, kami on the way, lagi 30 minit sampai. Masa tu lah jantung mula sprint, sebab cleaning baru nak mula, bukan baru nak habis. Kita pun terus jadi atlet Olimpik, vacuum sambil berlari, susun bantal sambil tahan nafas, spray pewangi macam nak jumpa crush lama. Semua kerja berdesuk laju buat. Dalam kepala cuma satu doa, sempat, tolonglah sempat. Tapi setiap kali siap satu bahagian, kita tengok jam, tinggal 5 minit. Tetamu dah horn depan rumah, kita masih tengah lap cermin sambil pegang mop. Bila tetamu masuk, kita senyum, tapi dalam hati rasa macam habis lari 100 meter kecut. Sejak hari tu, kita buat satu rule penting: jangan mula cleaning last minute. Sentiasa ada buffer time, sebab kadang-kadang customer datang awal daripada kita sangka. Moga bermanfaat.